Okey, cikgu pergi kepada soalan F. Macam mana kita nak selesaikan soalan F ni menggunakan kaedah algebra lah. Okey, first kali pelajar. Bila kita jumpa pecahan 2/3x tolak 4 sama dengan x tambah 1. Bila kita jumpa pecahan macam ni, yang bawah ni kita anggap dia makanan lebih lah. Kena bagi kat jiran dia. Mana jiran dia? Ni jiran dia. Mana jiran dia? Yang ni jiran dia. Yang ni pun jiran dia. So, yang tinggal 2x. Okey, tolak dengan 3 darab 4, 12. Sama dengan 3 darab x, 3x. Tambah 3 darab 1 dapat 3. Okey, seterusnya. Kita selesaikan dia. Yang x duduk dengan x. Okey, yang nombor sahaja duduk dengan nombor sahaja. So, yang ni 12 kita buat pergi sebelah. So, 2x. 3x bawa datang sebelah. So, tolak 3x. Sama dengan. So, yang ni ada 3. 12 ni bawa pergi sebelah. Jadi, tambah 12. So, 2x tolak 3x. So, akan dapat negatif x sama dengan 15. Ataupun x sama dengan negatif bawa pergi sebelah. So, negatif 15. Okey, so yang ni menggunakan algebra lah. Okey, seterusnya cikgu tunjuk menggunakan kalkulator lah. Okey, ni kalkulator kelas Swiss. Okey, so 2/3x. So, 2. Kalau kita buat pecahan macam ni ni 2. Bawah dia ialah 3. 2/3. So, anak panah sebelah. X senang. X dah ada dah kat sini. X. Okey, tolak dengan 4. Sama dengan ni alfa. Nampak alfa? Tulisan warna merah ni alfa. Soft. Sama dengan kat sini. X tambah 1. So, sama macam sebelah ni. Seterusnya, kita tekan shift. Soft. Tekan sama dengan. So, akan dapat jawapan negatif 15. Okey. Yang ni cikgu tunjuk perbezaannya. Kalau kertas 1, better pelajar guna kalkulator. Paling mudah. Okey. So, jawapannya sama. Negatif 15. Sangat mudah.